Daripada semua pengalaman yang Apik lalu tu, ada tak satu insiden ataupun kejadian yang masih bermain dalam fikiran sampai sekarang, yang terngiang-ngiang sampai ke hari ni? Ada. Boleh cerita, boleh kongsi sikit? Ini yang okey ke tak okey? Yang kalau boleh kongsi yang tak okey dulu ke? Yeah. Okey, sebenarnya saya suka petik trip ni lah. Okey, antara banyak selama saya bawa guide group masuk trekking, yang paling saya akan ingat sampai bila ialah satu group saya bawa student UUM. Boleh tahu, saya tahu tahun berapa, tahun bila? Saya bawa diorang untuk 2 tahun, kira 3 trip. Tiga kali trip. Rasa sekitar tahun 2018 kot. 2018 sebelum PKP lagi lah. Sebelum PKP lagi lah, antara 17 ke 18 macam tu lah. Okay. So yang saya boleh ingat, bila diorang ni bawah satu kelab rekreasi. Okay, KLKM UUM. Saya tak ingat nama panjang KLKM tu apa. Okay. Jadi mereka ni dah ada dia punya AJK tertentu dah. Okay. Siapa yang akan jadi sweeper, siapa akan duduk tengah apa semua. Okay. So ada satu trip tu, Trans Setiawangsa B1. Okay, kita rentas gunung dari Yong Belah. Okay, turun ke Korbu. So trip tu kalau tak silap 5 hari kot. Santai-santai lah buat 5 hari. Lagipun line up ramai. Okay. Jadi kami turun trek Korbu tu, kami turun ikut trek lama. Okay, trek Senok Oi. Okay, Sungai Senok Oi. Masa tu trek Sungai Senok Oi tu baru di-clearkan dalam berapa bulan sebelum tu kot. Dan selama tu tak ada orang masuk. Jadi bila turun ikut trek lama tu, dalam sebabkan tak ada orang masuk, jadi banyak trek yang tak clear. Okay, maksudnya jalan pun dah tertutup. Ya, jalan pun dah tutup. Trek pun tak terang lah, tak jelas lah. Tak jelas. Okay. Masa saya ikut group cuci trek tu dulu, saya ada buat rekod. Saya ada rekodkan di GPS lah. Cuma kesilapan saya masa tu, ada satu part tu yang tak dapat rekod sebabkan masa rekod dulu tu habis bateri. Dan part tu sebenarnya kritikal. Alright. Okay. Jadi kami turun daripada Gunung Korbu tu nak keluar ikut trek lama tu. Okay. Sepanjang tu ada part yang tak clear lah, ada pokok tumbang semua, dah overgrown tu semua. Dan saya nak refer GPS pun part tu yang tak ada lock dia. Kebetulan kat situ lah. Tak ada. Situ pula kan. Nak sampai ke yang marker yang seterusnya yang daripada GPS tu jauh lagi. Okay. So antara tu tak tahu mana track dia. Okay. Kami stranded sekejap lah. Okay. Malam tu memang nak tak nak malam tu terpaksa bermalam kat dalam tu. Tak dapat bermalam lah. Kena cuba agak keluar sebab kalau kan cadangan saya masa tu, kita stay lah dulu malam tu. Okay, esok dah siang terang sikit tu kita keluar lah. Tapi kata dia orang bas dah tunggu. Trip yang bermalam dekat dalam. Dia bermalam. Dia masa tu dah hari kelima, dah hari last nak keluar. Okay, hari last. Hari last. Okay, kita dah 4 hari kat dalam tu, dah 5 hari nak keluar. So satu part tu kita stranded sekejap lah. Sebab dia ada, bila dah malam tu, okay, dia ada satu part tu yang track dah tak nampak dah. Okay, dia ada part tu yang memang dia dah ada cabang lah. Okay, so macam kata belah kanan ni satu track, ke depan ni ada satu track. Okay, tapi ke belah kanan ni kalau diikutkan pergi jumpa tempat kubang babi dengan gaung. Okay, nak pergi straight pula
depan sikit tu dia dah tutup habis dah dengan resam semak semua tu. Okay, jadi tak tahu mana satu nak pergi. Okey. GPS tak ada lock. Berada di persimpangan lah. Okay. Jadi kat sini of course yang paling cuak guide-nya lah. Saya kira masa tu kan. Sebab semua tu bawah tanggungjawab Iyalah. kan. Kalau kita sendiri pun kata kita dah sesat ni, habis lah. Okay, jadi masa tu situlah peranan sebenarnya guide dia nak kena apa-apa pun dia kena cool down juga. Okay, sebab line up dia akan tengok guide. Okay, kalau guide tu nampak dah lost, dengan line up sekali akan lost lah. Okay. Maksudnya tu momen paling helpless lah masa tu. Ya. Macam masa. Semua dah